Seterusnya, isu ini ada dibangkitkan. Isu pelunasan zakat yang sering disentuh mutakhirin. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kekeliruan orang awam, terutamanya para pendeposit tabung haji yang budiman, berkaitan pelunasan zakat daripada dana mereka bagi tahun-tahun sebelum ini. Untuk makluman, status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna. Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji dalam mesyuaratnya pada 2 September 2020 berpandangan bahawa status pembayaran zakat bagi pendeposit pada tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan bagi tahun 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Bahkan, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Haiwal Agama Islam Malaysia bagi pada 3 Mei 1979 menetapkan bahawa tabung haji adalah institusi yang tidak wajib zakat ke atasnya, tetapi tabung haji wajib membayar zakat bagi pihak pendeposit. Tabung haji telah secara konsisten menunaikan kewajipan membayar zakat bagi pihak pendeposit selaras dengan ketetapan ini. Berhubung pembayar zakat bagi tahun semasa, kontrak wadi'ah ya dhamanah bagi tahun 2016-2019, pada hakikatnya zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat perniagaan secara khultah bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang pendeposit yang diniagakan. Merujuk kepada syur RCI, supaya perkara berkaitan amalan zakat tabung haji dibawa kepada Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Haiwal Agama Islam Malaysia, saya ingin menegaskan bahawa amalan zakat tabung haji telah dibentang, diperakui oleh Jawatan Kuasa Muzakarah MKI pada Jun 2024, dan pandangan Jawatan Kuasa Muzakarah MKI seterusnya telah disembah maklum kepada MRR Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-267 pada Oktober 2024. Khulasahnya, oleh itu, para pendeposit tidak perlu bimbang kerana semua urusan pelunasan zakat anda telah dilaksanakan oleh tabung haji secara tertib dan berlandaskan hukum syarak. Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan, dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam.